Kau jalan ni fitnah, jalan ni khurafat, tak nak tabi. Iza nataqallah. Tu ulama tu. Apa pula bertutur oleh orang hak hendak nak itu tu hak hendak nak itu tu kecap nak sebenar. Tu hak tu hak tutur tu. Hak tu hak tu hak nak itu tu dah. Iza nataqallah tu. Tinggal satu hadis ya. Nabi kata iza la'ana akhiru hazihil ummah. Apabila melaknat memaki oleh orang akhir umat ni. Oleh orang yang dah akhir ini umat ni Qur'anullah ni. Itu dengar dah. Awal hari dia maki orang dulu. Tahu Imam Syafi'i mati tu Imam Muslim baru anak orang. Hadis ada ada hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, hadis lah sunang-sunang ke apa semua hadis tu ada Imam Syafi'i semua. Cidik dah cidik ya dah. Dia telah dengan ke apa yang masuk lepas otak dia gabe. Dia sumak linga maya tu jalan. Kalau waktu yang ngajar apa ni dia kena katuk belah. Dia tengok ruai nak gitu. Ternyata itu sungguh. Tu karomah Imam Syafi'i itu. Bulan Ramadan tu yang masuk dalam Kaabah, ibu kau tu Kaabah yang masuk maya bebas melu. Yang mai tahajud tu sudah mai tahu kelik tidur dia kelik dah hasta apa tu ya buat dengan malam kurwa betul dia mai tahajud. Dia mai tahajud dalam Kaabah tu dia baca dia mai rakaat ya. Sekaat tu dia baca 15 juz. Sekaat dua 15 juz. Apa tu sehari pula baca 30. Bulan Ramadan sehari malam 2 kali khatam. Sehari malam 2 kali khatam. Bulan 2 kali khatam Imam Syafi'i. Soraya sedap. Asal biar satu orang yang kata nak dalam waktu itu cakap ayo sunat tiak dah. Dia sunat tiak tapi lemah ni kalau tiak dak khabar apa kalau sengaja tiak batal maya. Kata Allah dia dah. So pisah with tiak. Pisah with tiak warna with tiak. Baca Quran ayo sunat gitu. Apa tu satu orang yang maya hak ada satu orang kata yo kaca kau baca Quran with tiak dak tiak dah. Lagu ni temu dengan Imam Syafi'i baca Quran. Bor ngapa? Mu tiak juga. Ku terada. Kenapa baca hati ada? Hati-hati tu soro yo tu sedap Imam Syafi'i tu. Dalam mepak ni macam Isa. Hadis hafal Bukhari Muslim apa? Hadis tu timah hadis mari di Imam Syafi'i lah. Kau tu melalui berlapis Imam Ahmad. Pani fak ni ngaji apa yang Ahmad ngapa ni? Ni kada kecek Imam Syafi'i nak besar Imam Bukhari. Ulama semua itu nak besar tapi makam ada sama tu. Ni kecek apa nak pelakih Imam Syafi'i nak ke Imam Bukhari aja. Jangan ke tu. Imam Bukhari Muslim tu mazhab Syafi'i, pekak. Tidak ngaruh kat saya dah. Kita ngaji tu uitah jago tu. Ajar hidup tak tinggi. Apa itu nak ucap tu? Ada kalau. Ya tak kalau mana ada ni yang apa tak cara ya tu. Kalau tu cara ya. Sifat ya tu. Pak tengok orang ngaji dengan ya. Kalau kita kelih orang yang ngajar kita ada hotel kita ngaji dengan ya. Ajar sikit-sikit kali ya. Nak boleh kan ngaji ni ada tu. Tapi dak boleh ramai orang ngaji dengan ya. Boleh mak-mak aja. Kita beli kedai aja. Tengok tu ya ngajar gitu. Berkat ya yang ngaji pondok ya berkat tu tengok. Mas tak ada ya ngaji. Asal biar nak uji nak apa kita tu beli tu. Kalau pak nak buka pondok dah. Ramai boleh buka pondok. Tapi dak wangi ke buka pondok ya. We bersih luar bersih dalam. Anak jangan luar pakai hebat ada gapo. Dalam bersih tu. Jangan pakai mastura dalam tak bersih sih. Jangan pakai jutuk ngayanggu. Orang yang pakai subeng ngesekuk apa dah. Dia kelah lagu tu cemara le. Ada izala ana akhiru hazil ummah. Apabila melaknat memaki kata udah oleh orang akhir ini umat tu akan orang yang dulu awal hazil ummah. Maka faman kana indahu ilmun maka barang siapa ada di sini ilmu fal yuzhir mazahir. Kena lawe. Fal yuzhirhu mazahir lawe. Rawahu Ibnu Asakir. Ada satu hadis pula ma zahara ahlu bid'atin tidak zahirlah li ahli bid'ah illa azharallahu fihim hujjatahu ala lisani man syaa min khalqihi. Tidaklah zahirlah li ahli bid'ah terhadap tara bid'ah tu ada tengok gitu ahli bid'ah tu sah tu illa malaka azharallah Allah Taala menimbu fihim pada kalangan ahli bid'ah tu ada hujjah ada orang nanti nak tojak ada orang nanti nak itu tapi timur hujah, ada dalil dapat lawan. Atas lidah mereka tu akan nak dengan makhluk tu. Selesai. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq. Senantiasa oleh satu kumpulan umatku terus jalan-jalan yang sebenar tu. Hatta ya'ti amrullah hingga kiamat. Dan satu dia bilang iza zaharatil bid'ah. Apabila zahirlah oleh sekelompok bid'ah tiga akidah kursi. Bisa bid'ah di segi ibadat kursi capur telefik hukum kami usaha tu mizhak ni patut dakwah tu Quran ada tengok ni masalah wipung himat ngah raya wipung itulah maka di si Syafi'i itu wajib nama jemaah hak Nabi kata kepada orang fuah klik-klik tak ada nak hari di si mazhab Hambali fuah wahbi dia pergi pekah sikit-sikit tu kata gugur ma'ai itu tak wajib
Ya tu gugur mak. Wak Zuhur tak parah. Dia pegang mazhab Hambali tu, ya tak hadis ke rakyat ya. Pala hadis Nabi tawa inna mujami'un kami nak wak mak. Apa dak orang Nabi? Dia hamai lapen orang ngak lapen. Dia lapen Nabi wak lapen. Umar belum menalbih Nabi. Ya nya bodoh. Pak Nabi suruh orang mah suruh. Mula muda tu Umar muda orang Nabi ke? Supaya fak Yahudi Nasara. Ngaku tu turut Musa dengan Isa. Tapi dari Taurat Injil suruh turut Nabi akhir zaman. Fak umat Nasara Yahudi akhir zaman ni. Berzima Nabi Muhammad dah ikut. Sesak kamu. Ini apa? Nabi suruh turut. Itu dah suruh turut tu Umar, suruh turut Abu Bakar, suruh turut Uthman, suruh turut Ali. Pergi bakar Ali saja. Anti sahabat tiga lagi. Sak lah kau tu.